Berita baik bagi rakyat Malaysia dan Sabah pada hari ini. Walaupun harga minyak dari 70 naik $103 satu tong, harga jualan RON 95 kekal RM1.99. Jadi sebab itu saya kata untuk beberapa bulan ini kita kekal. Maknanya kita kekal harga minyak yang termurah di dunia. Hanya Brunei murah sedikit pada kita. Saudara harus tahu ini. Sebab berita-berita begini tak hebau, tak diminati. Kita kena terang sendiri. Kita boleh pilih berapa harga minyak di Singapura. Kita RM1.99. Di Singapura RM10 sekarang. Naik. Saya tak mau sebut tapi semua negara-negara lain di ASEAN ini naik. Kita kekal RM1.99.